Ado Baktia pula sekarang ini mengatur gerak. Lorongan tak berhasil, tapi dapat dirampas oleh Sikokluan. Sikokluan ke tengah dan peluang cantik, dan akhirnya jaringan berjaya dilakukan di situ oleh Syamin Alif pada minit terakhir. Jadi Syamin Alif pada minit ke-89 menjadikan gol untuk Kedah. Satu situasi yang nampaknya membawa harapan kepada mereka untuk ke perlawanan akhir bagi playoff ini. 2 minit masa tambahan memisahkan Sikokluan, hantaran lintang Syamin yang berada di situ terus tapping yang dilakukannya menjadikan kedudukan Kedah 1-0 dari Syamin Alif, tapping dan hantaran lintang yang dilakukan oleh